Untuk projek Myvi aku kali ni, hari ni aku bawa Myvi aku ni pergi dekat Scene Exhaust. Last year aku dah buat dah exhaust, tapi aku bawa wire pipe. Cuma tu lah bunyi dia tak ada. So aku simpan sikit bajet. Tahun ni aku datang balik dekat Scene Exhaust. Kali ni kita nak bagi ada bunyi sikit. Dan kalau korang ada plan nak buat exhaust, nak tempat yang paling cun kalau buat, memang aku recommend korang datang dekat Scene Exhaust ni. Sebab dengan diorang ni, aku rasa dah 3 tahun lepas daripada mula-mula beza aku colour merah lagi aku dah buat dengan diorang ni. Dan sampai ke Myvi aku kali ni, dan kita mula dengan extractor. Untuk extractor depan ni pun aku tukar, aku pakai Max Racing. Dan untuk tabung tengah ni pun aku tukar kepada tabung tengah Max Racing. Dan aku punya plan kali ni tak nak lah yang bising-bising sangat. Aku nak yang bunyi dia soft-soft, tapi yang penting dia punya performance tak lost. Kalau cerita pasal exhaust ni, mesti ada yang tanya, bang, kalau buat ni JPG tak kacau ke? Tak kacau lah kalau korang pandai lari. Yang penting hasil kerja dekat Scene Exhaust ni, kalau korang tengok, memang finishing dia semua kemas. Mana-mana je aku pergi, asyik-asyik jumpa je dengan FL5 ni. Ada cover tanda. Dan korang tengok sendiri dekat sini, hasil kerja dia memang terbukti kemas. Dan macam aku cakap dengan korang, full system exhaust aku kali ni memang aku tak letak expectation bunyi dia kuat. Aku nak bunyi soft-soft je. Jom aku belanja korang bunyi. Siap semua exhaust ni, aku baru terfikir, ini kalau wife aku tahu, habis lah. So aku ambil je wife aku, disebabkan aku tak nak bagi dia ingat. Senang je, bawa je dia makan, and dia terus lupa apa yang aku buat tadi. So macam biasa, kalau korang ada plan nak buat exhaust atau nak tukar setup exhaust, korang pergi dekat Scene Exhaust. Ada bertempat di Shah Alam dan juga Setapak.